rezeki hissi maknawi, yang mana banking adalah merupakan bab kerezekian lah, bab kerezekian untuk kita yang sama, yang mana kalau tuan-tuan mengamalkan, insya-Allah tuan-tuan mudah-mudahan nak close deal, mudah nak dapat rezeki berlimpah ruah, rezeki mencanak, insya-Allah kalau pada 22 bulan. Amalan yang mudah tuan semua, tetapi memberi impak yang kuat dalam kehidupan. Kalau anda ada masalah segi dari segi kita kata dari segi restoran tak laku ke, perniagaan produk ada banyak tak laku apa semua, susan ala risk, inilah tuan-tuan peluang untuk kita mendapatkan balik segala apa yang kita nak tu berkaitan dengan rezeki. Banyak sebut rezeki tuan semua bukan setakat saja kewangan, tapi sekarang kita bercakap buat kewangan lah. Bila sebut rezeki ni, kewangan. Jadi insya-Allah tuan-tuan kalau tuan-tuan mengamalkan amalan yang mudah ni, rezeki hissi maknawi ni, maka ini mudah untuk mencapai apa semua maksud yang anda nak itu, laku restoran, produk boleh laris, apa lagi mudah nak close deal dengan orang. Kalau kita buat sales marketing ke, paling mudah kan kita nak close deal dengan orang, insya-Allah. Jadi kalau anda nakkan amalan ni, insya-Allah jumpa ada 22/11 dalam rezeki hissi maknawi jam 9 bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.